Assalamualaikum. Boleh duduk. Ya, Assalamualaikum semua. Ya, kita ada berapa orang hari ni? Kita satu kelas 40 orang. 44. So ada berapa orang yang tak datang? Okay, 4 orang tak datang tu pergi mana? Tak tahu. Biasalah ada hujung-hujung. Esok cuti kan? Okay, hari ni siapa yang nak tanya kenapa cikgu bawa benda-benda ni? Okey, kenapa? Tanya? Okey, hari ni cikgu akan ajar matematik. So, dalam matematik ni kita ada satu topik yang namanya wang. Wang tu duit lah kan? Okey, cikgu bawa ni ada banyak benda juga lah. Ada air kotak, ada waffle ni. Walaupun kita puasa ni, cikgu bagi tunjuk je lah So nanti cikgu bagi tahu kenapa. Okey, hari ni kita akan belajar apa? Pasal? Wang. Okey, ada yang dah tahu. Okey, duit. Siapa yang suka duit? Okay, ramai suka duit ya? Siapa yang tak suka duit? Oh, tak ada yang tak suka duit. Okay, macam mana kita nak dapat duit? Okey, lagi. Bisnes. Okey, pandai. Siapa cakap bisnes? Okey, pandai. Lagi? Duit raya. Kumpulkan saudara. Kumpul duit sekolah. Okey, lepas tu apa? Kita, macam mana kita dapat duit? Ada macam-macam. Ada niaga, ada kerja. Okey. So hari ni kita nak belajar pasal wang tadi. Kita ada harga kos dan harga jualan. So dalam matematik ni kita ada dalam topik duit ni, wang. So kita ada harga satu. Lepas tu ada harga kos, harga jualan dan diskaun. Pernah belajar tak? So tahulah kan? Siapa yang pernah berniaga atau suka berniaga? So ini contoh dia lah. Kita ada jual makanan. So macam cikgu bawa hari ni, cikgu nak jual. Walaupun puasa ni cikgu nak jual, so nanti cikgu akan untung. Betul tak? So korang standby lah kan? Okay, jual mainan ke, jual barang kepada kawan. Kita sebagai peniaga ni kita kena tahu cara mengira harga supaya tak rugi. Dalam topik ni kita, contoh kalau kita peniaga lah kan, kita ada 3 jenis. Harga, kos kita dapat daripada pemborong. Maknanya kita, contoh cikgu tadi pergi beli, cikgu pergi kat kedai, so cikgu dapat satu semua banyak macam ni lah. So ini adalah harga kos daripada pemborong. Lepas tu kalau harga jualan pula, daripada pemborong tu kita akan ada peniaga. So kita ada tiga konsep. Satu daripada pemborong, satu daripada peniaga, dan seterusnya kepada pembeli. Betul? So kalau tak ada orang yang menjual, kita tak boleh membeli. So seterusnya kita ada diskaun. So, daripada diskaun ni kita tahulah kalau pergi mana-mana kita dapat diskaun, kita suka lah kan. So contoh diskaun macam 20%, 50%. Lagi banyak diskaun tu lagi murah. Okay, ni macam contoh tadi cikgu cakap ni, harga yang dibayar oleh peniaga untuk mendapatkan satu barang, harga kos saya kotak. Contohlah satu ni, cikgu ambil ni satu ni, dalam ni ada 6.
Dalam ni ada 6. Kalau contoh satu ni RM4. So satu 6 ada berapa ringgit? Macam mana nak kira? 6 dan 4, 24, betul? So kalau kata cikgu letak diskaun Okay, contoh air kotak tadi kan, air kotak RM4. Satu bekas tadi ada berapa? 6, betul? So total dia berapa? 24. Katalah kita bagi diskaun 20% daripada 24. Ada yang pandai. Kan senang saja kan. Sebab 20% dia adalah separuh kan. 24 darab 20%. 12. Kalau tukar jadi 20%, diskaun dia berapa? Betul. Okay, salah. Baik, 20% ber-10 darab 24. Nampak tak? Tak. 48 10 sampai RM4 Faham? Apa yang tak faham? Okay, semua faham bagus. Okay, pagi apa persen? Okay, ini adalah dia punya diskaun 30% diskaun. So kalau kata kita nak dapat nilai yang kita bayar berapa? 25 tolak dengan diskaun, kita dapat berapa kita bayar, betul? 25 tolak RM4.80 16.20 Okay, itu adalah diskaun. So, harga kos kadang-kadang pemborong kalau beli banyak dan murah. Okay, contoh kalau satu ni RM6 kan. Satu ni RM24. Kita ada RM4. RM24 ni kalau jual RM4, tapi daripada pemborong kita dapat murah lagi. So dia akan jatuh satu ni okay, 12 ke kan. So dia tak mahal. Okay, itu adalah harga kos daripada pemborong. Okay, seterusnya harga jualan. Harga jualan tu sama. Harga jualan ni kita daripada pemborong. So kita ada pemborong. Penjual pembeli dan ketiga peringkat. Pemborong tu penjual harga apa? Harga kos. Harga kos. Penjual tu pembeli apa? Harga jualan. Kalau kita nak jadi yang mana? Orang jatuh pemborong sebab dia nak dia ada kilang, dia ada warehouse, dia ada gudang untuk boleh simpan banyak. Dan pemborong dia kena ada kawasan yang besar untuk disimpan. Contoh ni, kalau cikgu beli satu je. Kalau pemborong tu dia kena beli kotak besar. So dia jadi pemborong. Kalau jadi penjual, kita macam ni lah, kita beli sikit-sikit, lepas tu kita jual. So untung yang banyak
Sebab kan pemborong ni dia selain kuantiti, dia akan untung banyak. Tapi kita sebagai penjual pun boleh untung juga. So, bila kita beli sikit tapi kita jual tu harga lebih daripada harga jualan ni, lebih daripada harga kos. So, penjual ni akan untung juga. So, pembeli ni untung ke rugi? Dia ada dua lah, dia ada satu. Dia ada untung, ada rugi. Satu untung, satu lagi rugi. Kalau dia tak pandai kira, betul. Kalau pembeli ni beli kat penjual ni, contoh RM4, penjual A, penjual B jual RM5. So kalau rugi, dia pergi kat B ni, dia beli RM5. So rugi lah kan. Kalau dia untung, dia beli yang RM4 ni. Tapi tiba-tiba yang B ni buat diskaun. Contoh RM5 ni dia buat diskaun 20%. Berapa? RM5 saya 20 200. Kosong-kosong kita potong 20 10, betul? So 5 darab 2 10. 10 plus 10 sama dengan 1. So 20% dia diskaun, sama dia RM4. Betul tak? So bila dapat RM4, so dia main senang dekat, dia main dekat diskaun tu lah. So bila kita sebagai pembeli ni, kita tengok macam ada diskaun. So dia akan rasa macam murah, padahal sebenarnya sama je RM4. Kan? Okey, ni yang cikgu cakap tadi. Nampak ke dari sini? Okay, macam tadi yang cikgu bagi contoh. Harga diskon RM4. Diskaun dia 25%. 25% tu kalau dalam 100 tu dia ada 25, 25. 4 kali 25, betul? So dia akan jadi 100. So senang kira 25% dah dapat adalah 4 bahagi 4. Harga lepas diskaun RM3. Kan? Okay, ini contoh yang kedua. Okay, cikgu bawa keluar coklat lah contoh. Jadi kita puasa tau, kita tengok je dulu tau. Jangan pilih tak. Okay, harga coklat katalah satu ni RM2, so dah dapat. So jadi RM8. Diskaun. Kita faham konsep diskaun tadi, dia akan jadi murah. So diskaun 50% dia akan jadi 1 darab 8 dia jadi RM4. Faham yang ni kan? So kalau roti pula, kalau roti RM2, diskaun 30%. 30% daripada RM2 berapa? Betul tak? Betul. Sebabnya 30% daripada RM2 ni, kita dapat 30%, kita dapat jawapannya. Okey, siapa dapat jawab? Ada dua soalan. Jawab salah satu. Okey, awak. Okey, pandai. Ini terlalu senang lah sebab kita 50% kan. Kalau kata RM8, separuh daripada RM8 adalah RM4. Jadi pula. Okey. Kita lelaki menang kan. Betul. Mana dapat? Siapa yang tak tahu langsung? Kita tolong langsung. Okey.
Kat mana tak tahu? Ya, harga air kotak RM5 kan? Ya, air kotak tu RM5. Diskaun dia berapa? 20%. 20% maksudnya kan? 20% diskaun daripada RM5. Macam mana nak kira paling cepat? Ya, kosong-kosong. Nilai. Lepas tu? Tak payah bagi pun tak apa. Kalau ni macam ni 5. Sebenarnya 5 ni adalah 5/1. Betul tak? So nak senang, ini darab ni, bawah darab bawah. So 5 darab 2 berapa? 10. 10. Kamu dengar? So RM5 ni, diskaun dia adalah RM2. Diskaun. Diskaun tu adalah penolakan harga. So 5 tolak 1. Berapa? 4. Faham? Senang ni kan? Yang senang dia sebab dia kita yang ni kita ramai perempuan kan. So bila ramai perempuan dia nak kena pandai shopping. So bila pandai shopping, kita tengok diskaun, kita tengok harga betul. So nanti bila dah besar dia, bila dah jadi ibu-ibu kan, kena pandailah tengok diskaun tu. Okey, ini bandingkan harga pula. Okey, kita ada 2 kedai. Okey, dah pandai, dah faham kan tu. Okey, kedai A harga air dia RM6. Diskaun dia 30%. Kedai B harga air RM5 tapi tak ada diskaun. Mana yang murah? Betul? Betul kira? 30% darab 6. Potong-potong. Potong-potong. 2/10 darab 6/1. Total 2/10. 30%. Kenapa? Betul kan? Okey. So, diskaun dia RM1.20. So, RM6 tolak RM1.20. Berapa? Siapa kata sama tadi? Tak sama kan? So, kita dalam kehidupan ni, kita kena pandai kira. Kalau tengok macam sama kan, padahal dia lebih murah. Dia RM4.50, kedai B RM5. So, kalau kita nak pilih mana yang untung? Kedai A kan? So kita pergi A lah. Berapa kita pergi B? Kita pergi 20%. So nanti, kita pandai kira. Okay, ini kebetulan cikgu bawa macam-macam ni kan. Kita pun tak nak lah tujuk aja. So cikgu nak ada student yang jadi pemborong. Pemborong ni duduk ada depan ni, dia jadi pekil besar. Awak nak jadi pemborong tadi kan? Okay, lepas tu ada jadi peniaga. Peniaga ni cikgu nak kedai A, kedai B, dan yang lain tu boleh jadi pembeli. Okay, kat tangan siapa nak jadi pemborong? 2 orang lah. Siapa nak jadi tokey? Tokey besar ni? Okey, dah sini. Okey, bagi tepukan tu dia, bagi. Okey, kita ada tokey. Tokey apa nama tokey? Tokey yang nama apa? Jawahir. Amar. Okey, kita ada 2 tokey. Satu tokey Jawahir, satu tokey Amar. Okey, duduklah tokey, duduklah kan. Bila jadi tokey ni kena bos-bos ni.
Silakan duduk. Ini tokey ni ada air kotak. Tokey lagi seorang, awak kat sini lah. Dia jadi tokey biskut dengan tokey wafer dengan tokey gula-gula. Tapi diorang sama company lah. So ada dua tokey ni yang bersama-sama dia buka kedai sebab dia nak menjual kepada, bila pemborong ni jual kepada peniaga, betul, penjual sama. Okey, cikgu nak kedai A dengan kedai B nak bagi cikgu 3 orang lah. Kedai A 3 orang, kedai B 3 orang. Okey, boleh ke 3 orang? Okey, ni sekali 1, 2, 3. Okey, boleh. 1, 2, 3. Dia datang sini ambil. Jadi tokey lah, tokey. Tokey nak jual kan? Okey, bagi sama rata. Kita ada kedai B kat sini. Jadi kedai A, jadi susah sikit lah. Ni ambil je, awak ambil satu. Ini kedai A ambil lagi satu. Jadi kita bagi 20. Okey, dah sama dah tu. Kita ada biskut kan. Okey, kedai buka kedai bagi satu kawasan. Sini kot boleh? Tak sini. Tak sini. Ya Allah, kedai B ni macam sepas-sepas sikit dengan sebelah kedai ke. Okey, yang ni ambil 20 ya. Kenapa kita buat kedai A, kedai B? Sebab kita dah tengok kedai A jual berapa ringgit, kedai B jual berapa ringgit. So daripada situ, yang mana yang lebih ni dia akan jadi pembeli. So kena jadi pembeli yang bijak. So, kalau jadi pembeli yang tak bijak, dia rugilah kan. So kita belajar untuk rugi. Dah? Awak punya sekali. Kalau cikgu bagi awak semua yang letak harga, nanti miskin kan kawan nanti. Kita display je. Ni gula-gula ni nanti atau biar dulu. Kita dah cari pas lah kan. Dia pandai. Dia sebab diorang ni tak ada. Sebab dia ada satu bekas je. Tak apa, nanti cikgu bagi lah. Okey, sebagai peniaga kita kena apa? Jujur. Itu harga. Jangan melebih-lebih lah. Kalau kita nak untung, kita boleh untung. Tapi jangan melampau-lampau. Lagi satu, memberi layanan yang baik kepada pembeli.
So kita jadi peniaga ni kena jadi yang jujur, barulah rezeki tu berkat. Okay, sekarang ni kita ada inilah bazar Ramadan ni, walaupun tak dipilih kan. So kenapa sebab macam ni kita nak belajar beli barang, jual barang, bila diskaun. Okay, setiap student beli satu je. Okay, ini harga kos. Okay, pemborong. Sini sekejap. Pemborong kan? Awak pemborong kan? Okey, baca berapa ringgit yang awak jual kepada peniaga. Ayam RM4, biskut RM3, gula RM2. Wafer RM1. So, yang ini adalah harga kos. Harga daripada pemborong ni. So, okay, ni RM4, RM3, RM2, RM1. So daripada pemborong ni, dan inilah harga dia. So dapat kat kedai A. Okay, dapat kat kedai A, dia jual berapa ringgit? RM6, RM5, RM4, RM3. So kalau kedai B, RM5, RM4, RM3, RM2. Okey, tulis. Ini kedai B ya, kedai B. Kedai B yang bikin perempuan. Okey, dah dapat. Ha? Perempuan lah. Okey, kedai A. Kedai A tulis 6543. Cikgu dah bagi harga dah. So 6543. Okay, 5432. Senang je. 6543, 5432. Kedai B. Okey, kedai A dulu. Katakanlah air kotak dia jual RM6 tadi kan? Lepas tu dia diskaun 30%. Berapa? Betul. Tak ringgit 18 sen. Katalah kedai B pula. Kedai B RM5. Dia diskaun dia 35%. Berapa 5% dapat dia RM5. Yang jadi peniaga ni kira sekali ya. Jangan mengelak. RM5 darab 25%. Kecilkanlah. 20. 25, 20. Empat. Diskaun dia 18 sen. RM5 tolak 80 sen. RM20 sen. Kira-kira dia RM20 tadi. Dia selepas diskaun. Yang ni? Tolak 80 sen. RM20 sen. So sebagai pembeli awak nak beli yang mana? Kedai B. Kedai B air kotak dia lagi untung. Kalau wafer kedai A RM3, 30% berapa?
20%. Kedai A daripada RM3 20%. Berapa? Cakap dia, tak apa. Berapa? Potong. Nah, 10. 60 sen. RM2. RM3 tolak 60 sen. RM2 40 sen. Okay, kedai ni mestilah lagi murah kan? Sebab kenapa? Okay, harga asal dia lagi murah. Harga asal dia dah RM2 dah. Dia bagi diskaun lagi. So, dia jadi 35% daripada RM2. Berapa? 25% daripada RM2. Pandai, RM1.50. RM1.50. Betul? Siapa yang tak faham, kat tangan ni. Tapi kena kira juga harga untung dia. Harga dia beli daripada pemborong ni tadi RM1 je. Jawab kira sekalian. Dia RM1 je. So bila dia pemborong, dia beli RM1, dia jual RM1.50. Untung dia 50 sen. Okay, pandai. So, faham tak konsep harga kos? Angkat tangan, siapa faham? Faham? Okey, faham. Okey, semua faham. Harga jual? Harga jual, pembeli, jual, beli dia. Pembeli, beli daripada pembeli. Harga kos, kita ada harga kos, harga jual, harga beli. Harga jual adalah pembeli daripada penjual. So diskaun kita dah tahu, untung dan rugi kita dah tahu, kan? So kenapa kita kena belajar kalkulasi harga ni? Kenapa? Kita membandingkan saiz semasa membeli. Bukan duit. Jimat. Ya? Untuk membandingkan 2 kedai ke 3 kedai ke, kan? Untuk jadi untung. Kita sebagai pembeli, macam kita mungkin tak semua jadi pembeli dan penjual, kan? Tak semua jadi pemborong, tak semua jadi penjual. So kita jadi pembeli. So kita jadi pembeli, kita jadi pembeli yang bijak. Okay, faham kan? So itulah topik cikgu hari ini. Wang. Okay, sekarang ni kita ada pembeli A, penjual A, penjual B, kan? So tolong bahagi seorang satu. Sebab tak payah beli, cikgu bagi sebab semua senang dia faham. So ambil seorang satu. Cikgu kawan. Okey, sekarang ni semua dah faham kan? Okey, harga kos, harga jualan, discount. So, kenapa kita belajar harga ni, kita nak praktik dalam kehidupan. So, bila kita dah praktik, so kita tahulah kedai A untung, kedai B rugi. Padahal bila, contoh bila main harga tadi kan, kedai A jadi main harga, kedai B tu tak main harga, tapi main discount. Sebenarnya benda tu sama je. Harga sama je.
Tak ada dia main dekat discount. So kita sebagai pembeli kita kena faham lah kan. Jadi dia ada beberapa soalan tu. Semua dah nampak air kotak, dah nampak makanan semua kan. Ini lagi kita lagi. Tapi cikgu bagikan. Sebab semua kalau tak ada soalan, semua dah faham. Sebab ni senang je kan. Tapi yang tak suka matematik. Jadi awak pada jawab tadi. Okey, siapa lagi? Okey, kenapa tak suka? Kena pandai, awak banyak membaca lah. Baca ke mengira? Sebab kita otak ada kiri dengan kanan ni. So kalau kiri ni logical thinking, yang kanan ni membaca kibat. Kita kena pandai mengira sebabnya kita kena praktik dalam kehidupan. Pandai mengira, pandai seni, pandai matematik. Rasanya matematik ni sampai bila guna. So cubalah untuk meminati matematik. Ya? Okey, tak ada apa soalannya? Okey, terima kasih. Itu je daripada cikgu. Assalamualaikum.